Apalah agaknya nasib iPhone lepas ni. Trump masih lagi tak puas hati selagi production iPhone tu tidak dipindahkan sepenuhnya ke US. Walaupun sebelum ni Apple dah umumkan pelaburan mega sebanyak 500 bilion dekat US dalam tempoh 4 tahun yang akan datang, akan tetapi masih lagi tak dapat puaskan hati Donald Trump. Dalam satu pengumuman yang berbentuk ugutan kepada Apple, Trump berkeras dia nak juga Apple pindahkan production iPhone ke US sepenuhnya. Kalau degil, kalau tak nak, dia kata dia akan kenakan 25% tarif kepada iPhone. Tak lama selepas pengumuman daripada Donald Trump tu, saham Apple jatuh merundum hampir 70 bilion US dollar. Dan lagi satu, mungkin lepas tu ada orang tanya dengan Trump, Trump, takkan iPhone aja, Android macam mana? Betul juga kalau macam tu, apa kata kenakan juga 25% tarif kepada Android macam Samsung. So maksudnya, kalaulah iPhone ke Samsung ke nak lepas 25% ni, diorang kena pindah lah ke US juga. Ni, kenapa Trump berang sangat ni? Kenapa marah sangat ni? Sebab Apple sebelum ni telah pun buat satu pengumuman, instead of diorang pindahkan kilang pemasangan iPhone tu daripada China ke US, diorang pindahkan ke India. Jadi Trump masih macam tak puas hati lah. Dan lagi satu, kalau korang baca berita, ada juga isu pasal skru iPhone. Korang bayangkan, skru pun boleh jadi isu. Bukan apa, kalau korang perhatikan betul-betul, nak buat skru kecil dekat iPhone tu pun susah tau nak cari supplier dalam US. Infra penghilangan dekat US belum lagi standing dekat China dari segi mesin robotik, tenaga kerja terlatih sampai ke komponen asas macam skru micro tu. Sebenarnya nak kenakan tarif hanya kepada Apple pun ada masalah undang-undang juga, sebab tak ada kuasa jelas yang benarkan cukai spesifik ke atas satu syarikat saja. So kalau Trump ni berkeras juga dengan kepala dia, mungkin dia terpaksa guna kuasa kecemasan ataupun Emergency Powers Act. Tapi itu pun boleh juga dipersoalkan tau. Tapi apa yang kita nampak setakat ni, kemungkinan besar harga iPhone mungkin akan naik tahun lepas ni.